yang banyak sangat formula mall ni? Tak payah ingat banyak-banyak. Ingat satu ni je. Kalau dia bagi GSIM, Kita letak G, kemudian dekat bawah dia kita letak G per mol, dan belah kanan dia kita letak mol. Dan sekarang kita dah ada segitiga formula mol. Sama juga kita boleh tukar dia kepada decimeter cube. Yang ni boleh tukar kepada decimeter cube per mol kalau untuk gas. Senang je rupanya formula ni. kalau saya pergi kedai beli telur, adakah saya beli satu persatu ataupun biasanya kita beli satu dozen? Satu dozen biasanya ada 12 biji telur. Macam mana? Kehidupan harian kita gunakan perkataan macam dozen, macam katil sebab kita nak mudahkan pengiraan objek yang banyak. Dalam kimia juga pun kita guna benda yang sama, tetapi kita guna untuk mengira atom. Atom ni seperti yang kita tahu, dia sebenarnya sangat yang kecil. There's hundreds! Thousands, actually. I don't believe it! Sangat-sangatlah kecil dan sangat-sangatlah dikit. Jadi kita agak susah untuk kita mengira bilangan atom ini. Oleh itu, ahli kimia memperkenalkan satu unit khas yang dipanggil mol. Satu mol mewakili bilangan zarah yang sangat besar, iaitu sebanyak 6.02 darab 10 kuasa 23, dan ia dipanggil sebagai pemalar Avogadro.